Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nalif Zulkifli dari Luna CV melaporkan secara langsung dari Dewan SMK Lubuk Cina sempena Majlis Persaraan Cik Aziz bin Muhammad Sharif, mandu van sekolah yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Dengan tema persaraan diberkati Ramadan dihayati, majlis ini bukan sekadar penghargaan buat beliau, tetapi juga mengingatkan kita akan kebesaran bulan Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum, apakah nama saudari? Nur Ain, Nur Farah Najwa. Apakah perasaan anda mengenai persaraan Cik Aziz? Saya pasti akan menjadi beliau. Dia selalu bagi nasihat dan kita menjadi sini. Terima kasih Cik Aziz. Ada tak pesanan untuk Cik Aziz? Terima kasih Cik Aziz kerana telah membawa kami ke klinik dan tempat pertandingan. Terima kasih Cik Aziz kerana bersama dengan kami. Terima kasih. Apa pesanan Cik Aziz kepada warga sekolah menengah kebangsaan Lubuk Cina? Saya mengucapkan terima kasih kepada majlis ini dan juga semoga SMKLC maju jaya dan terus maju dan majulah dan selalu beri Melaka. Betul. Apa pesanan pengetua kepada Cik Aziz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cik Aziz saya ucapkan selamat bersara. Saya mewakili warga SMK Lubuk Cina mengucapkan selamat bersara pada Cik Mai Aziz dengan harapan diberi kesihatan yang baik, sejahtera bersama keluarga dan dapat meneruskan hidup ini dengan penuh bermakna. Panjang lebih 3 dekad perkhidmatan, beliau menjadi saksi kepada generasi demi generasi pelajar yang membesar dan berjaya. Kini, setelah sekian lama beliau berbakti, tibalah masanya untuk beliau bersara dan menikmati masa bersama keluarga. Cik Aziz bin Muhammad Sharif, seorang insan yang bukan sahaja membawa murid-murid ke destinasi dengan selamat, tetapi juga seorang yang mesra, penyayang dan penuh tanggungjawab. Itulah dia serba sedikit coretan kenangan dan penghargaan buat Encik Aziz bin Muhammad Sharif. Walaupun beliau bersara, jasa dan kasih sayangnya akan terus terpahat di hati seluruh warga SMK Lubuk Cina. Terima kasih Encik Aziz. Semoga persaraan ini membawa kebahagiaan dan keberkatan. Saya Muhammad Nalif melaporkan untuk liputan khas Majlis Persaraan Encik Aziz bin Muhammad Sharif.